Okay guys, aku sekarang ni ada dekat True Boxing. So kalau korang tengok dekat sini kan, diorang buat friendly juga tau. Memang macam underground, memang nice lah. Kalau korang yang baru-baru nak join boxing kan, nak try untuk fight dekat dalam ring, so mungkin ini adalah tempat dia. Jom kita masuk tengok. Kalau korang minat sukan boxing, korang kena tahu pasal True Boxing ni. Dia sebenarnya bukan organisasi yang besar-besar pun, tapi mereka ni memang semangat ah. Diorang ni memang pencinta sukan boxing dan memang sayang ah dekat sukan ni. Diorang buat friendly ni secara percuma je bro. So tak payah bayar apa-apa, bawa glove, bawa semangat, settle. Okay guys, walaupun aku dah biasa lawan kan, tapi kali ni kan, bila aku hantar student lawan, aku punya nervous tu lain macam tau. Walaupun ni friendly kan, tapi tak tahu macam mana diorang perform. Harap-harap diorang perform okey lah. Aku bawa student aku kat sini bukan saja-saja tau. Kita nak bagi dia rasa dua benda. Yang pertama, real striking. Dan yang kedua, vibe tournament. Kita ni bukan fighter boxing, kita ni mixed martial art, MMA. Tapi dalam MMA, boxing penting gila. So diorang kena belajar lawan the real boxer. Macam biasa awak buat lah. Kalau main dekat macam biasa yang awak buat tu, yang awak masuk uppercut yang benda-benda macam tu. Tapi kalau dia main jauh, kita kena buat dia main dekat juga. Awak rasa boleh counter dan throw something dekat badan. Tangan kanan Fif. Tangan kanan tangan kanan. Jangan ke belakang. Yes, ke depan. Angkat tangan. Angkat tangan. Yes. Tunggu. Okey, go. Mak. Tengok, tangan kiri awak boleh kena, mak. Yes, mak, kena. Fif, sebelah sini, Fif. Sebelah sini. Tengok dia boleh gerak. Macam tu, yes. Boleh kan? Okay. Fif, awak tengok bila dia gerak ke kiri, awak sebelah kiri. Ingat tak yang kita buat tu? Sebelah kiri. Jangan biar dia pusing awak. Awak pressure dia dekat ni. Awak pressure dia dekat line sini. Okey? Awak main jauh, awak pressure dia dulu. Once dia attack, awak sit je, duduk, tuck in, dan awak counter je. Awak counter right hand, awak counter left hand. Left or right tak apa, asalkan dia tunggu awak duduk dan baru awak counter. Faham? 20 saat, banyak lagi. Nanti dia akan buat macam ni tau. Dia akan cuba pusing belah kiri awak tau. Bila dia pusing belah kiri awak satu step ke belakang, kontrol belah sini. Bagi dia tak boleh pergi kiri kanan. Okey. Pak. Okey, yes. Okey, relax. Right hand, yes. Tahan. Right uppercut. Yes, semua kena. Yes. Tengok, jangan bagi dia pusing, Fif. Jangan bagi dia pusing. Gerak ke kiri. Right hand boleh kena. Tangan kanan. Awak ada masalah ke? Apa yang susah? Laju sikit. Dia laju sikit. Tak apa. Sebab dia tumbukan dia tak kuat tau. Awak boleh ambil. So, kecuali kalau dia kena kepala. Kalau dia kena glove, awak boleh ambil. So bila awak ambil, awak jangan attack kepala. Awak badan dulu, baru kepala. Sebab dia tinggi tau. So awak nak attack kepala, awak rendah jauh. So awak badan dulu. Awak bagi satu badan, satu kepala. Okay. Go, yes. Good lagi. Kejar. Boom, yes, good. Now, go. Habiskan. Seorang dah settle. Lepas ni dia pula akan fight. Okay, lepas ni Nazmi akan lawan. Tak tahulah macam mana dia lawan nanti kan. Jom lah kita tengok fight ni.
Nampak dia punya opponent macam experience juga, but Nazmi pun experience juga. Let's go. Okay Nazmi, circle tu keluar daripada bawah. Nazmi, daripada bawah. Kau jab daripada bawah. Kau boleh keluar uppercut. Kau boleh keluar uppercut. Uppercut Nazmi. Dia baru kepala. So dia punya tangan kanan ni jatung tau. So sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Okay, jab, 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 jab. Bawah, hook. Bawah, hook. Faham? Bila dia attack, awak tak payah nak gila-gila sangat. Satu benda je awak buat. Awak sit, counter badan. Sit, counter badan, hook kepala. Sit, counter badan, hook kepala. Badan. Jangan pergi kepala. Second punch baru kepala. Aku dah kata second punch. Badan, badan dulu. Badan, Okay. 10 seconds. Full break. 10 seconds. Jab pergi badan, jab pergi badan. Pergi badan, cari badan, cari badan. Cari badan. Okay, break. 1, 2. Kalau jauh, hook. Tam, rapat. Tam, rapat. Okay? Don't swing. Kalau swing nanti tak kena. Nanti kepala dia macam tu. Faham tak? Nanti kepala dia. So jangan. Kau jab kat tangan. Kau cross kat badan. Baru kau pergi kepala. Faham? Jab tangan, cross. Jab tangan, attack badan dan kepala. Okay? Stick dekat strategi ni. Boleh? Faham? Yes. Lagi. Okay, stop. Okay. Nazmi, same thing. Fight it out. Okay, time. Awak ready. Masa awak je awak ready. Okay. Bila dia bagi, awak sit badan, kepala. Okay. Ni, long hook. Minum air dulu sikit. Awak punya cardio lagi bagus daripada dia. This is just boxing bro, not MMA. Boleh hilang suara weh. Walaupun benda ni friendly je, tapi aku punya suara macam dah boleh hilang dah ni. Rasa kalau bagus ke? Biasa. Tak rasa sangat bagus. Tak rasa sangat bagus rasa. So boleh buat lagi bagus tak? Boleh. Rasa boleh perform. Okey, pusing tangan. So kau dengar je cakap aku. Dengar dan ikut arahan. Fokus. Jangan jatuh tangan tau. Red or blue corner? Red or blue? He's gonna go blue. Blue. Okey, jom pergi sana. Kau kena balas. Kau balas je. Okey, pressure dia man, pressure dia. Kau pergi dekat, pressure dia. Good man. Boom. Duduk man, duduk. Duduk man, tak apa. Dia tumbuh kau masuk lagi. Step lagi. Dia dah penat man. Man, dia dah penat man. Man, jab dekat badan boleh man. Mak. Rapat lagi. Jangan ayun. Pop. Yes. Man, jangan kepala man. Kalau cross jangan kepala. Yes. Nice man. Dia dah takut man. See, aku dah cakap dah. Jangan takut. Okay. Pam. Pressure. Now your game man, your game man. Once you dah masuk, you stay there. Okay. So kalau you boleh dengar arahan I. Okay. Apa you masuk, you jangan tam keluar. No. Tam space tu. Nanti dia akan kamu tutup, dia baru you balas balik. Tangan kiri. Tangan kiri. Pop. Macam tu. Pop. Oh, stop. Tommy.
Relax. Okay. Relax. Good. Tommy, 1-2 badan. 1-2 badan. Cukup. Habiskan badan, lepas tu cukup dah. Habiskan badan, cukup. Stop. Okay. Kita tumbuhkan. Not more than that. Okay. 1-2 badan. Relax. 1-2 badan. Okay. Ingat. Maximum 3. Ataupun 1-2 badan-badan. Dah cukup. Jangan 1-2 badan-badan semua benda nak buat. Kan? Pam. Pap. Ni kat air kau air. Awak jangan ikut best dia. Awak boleh makan. Saya tahu awak boleh makan dia. Tapi awak jangan apa buat macam tu. Nanti dia tunjuk. Nanti you akan tunjuk dekat orang. Kita akan main 2 minit. Okay. Nanti you akan tunjuk dekat orang. First you are bully. Second you tak ada teknik. Okay. Mana mouthpiece you? And this is just first round bro. Kenapa nak gila-gila? Relax lah. Kalau ada pressure, just sit. 1, 2, then frame, lari-lari sikit, jab. Simple je. 15 seconds. 1, 2, go. Badan. Okay. Tommy. Okay, come on. Smack. Good, Tommy. Bangun, Tommy. Okay, habis. Okay, come. Water come. Okay, very good job. Water. Tepukan sikit. Laju gila kita punya game. Tak ada apa-apa, Wal. Ni. Yes. Wah, good. Bagus. Tak apa. Good. Adil, kau counter tangan kiri, Dil. Kau counter tangan kiri. Relax. Spam jab. Touch glove dia. Kau Tengah tangan kiri ya. Dil tangan kiri, Dil. Fokus. Angkat tangan tinggi. Okay, good. Boleh? Faham kena. Sini. Kau ambil sini. Okey? Kau jangan swing, kau touch je. Macam tu je. Kau control kau punya cross. Dan baru kau pergi kat ni. Ataupun kau touch lagi. Tak, boom, bagi. Tak, boom. Sebab kepala dia macam tu. Dia tumbuk, dia tak tengok. Kepala dia macam tu. Mana ada orang tumbuk macam tu? Tak ada. So kau touch, tang, boom. Okey? Lepas tu kau tengok. Kalau dia rapat, kau uppercut. Kalau dia jauh, kau let go. Faham? Okey? Bro, kau tak boleh hit hunting dia. Sebab dia tinggi, kau pendek. Nanti tumbuk macam tu. Faham? Okay. Tumbukan kedua baru pergi kepala. Bukan tumbukan pertama. Wah, relax Wal. Hey. Relax. Wal. Fokus Wal. Yes.
corner. Kan aku cakap, jangan hit hunting. Kau tak boleh. Kau buat badan kepala baru kena. Kau tak boleh terus kepala. Kau tak boleh. Tak boleh. Kau tam. Touch dia, touch move sekarang. Sekarang kau touch move. Relax. Nampak? Kona. Bukan, dia kira. Nampak? Boleh. Kan aku cakap kan, kau badan kepala. Dia kena. Nak terus tekan. Ready. Ya, ready. Tak ada Mirul, itu tak ada. Bop. Yes. Tak ada, Mak. Now, the right cross kau straight right uppercut. Bawa balik. Mirul. Tangan kiri 2 kali Mirul, 2 kali. Hook dekat badan, hook dekat muka. Kau malas Mirul. Jab kau malas. Macam tu dah betul dah. Dah betul dah Mirul. Just fokus benda tu. And then Mirul, sekarang kau jangan macam ni. Kau overhand terus. Kau tekan ke bawah. Stop. Dia buat macam ni. Tekan ke bawah. Stop. Tekan ke bawah. Pergi kanan. Okey. Habis pergi kanan. Boleh? Kau fake kiri, kau pergi kanan. Tak ada. Tangan kanan boleh kena Mirul. Buka dia, go. Ni, pergi sini. Sini, jangan bagi dia keluar. Berapa lama dia boleh tahan? Mirul, jangan bagi dia keluar. Kat situ je tempat dia. Kau boleh blast badan dia. Jangan bagi dia keluar Mirul. So dah tamat dah perlawanan tadi di antara Amirul. Akhirnya dia menang juga. Bangga sikit. So korang, kalau korang suka vlog aku ni, korang nak aku pergi mana pula lepas ni? Tulis dekat ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe MMA4Net. Jumpa lagi. Bye-bye.